Apakah kerana mungkin kritikan yang semakin kuat ke atas pengurusan pelaporan KWSP oleh pembangkang? Patutlah Wan Faisal dapat 26 undi je semasa pemilihan bersatu tempoh hari. Tengoklah, kalau macam ni punya gaya, memang tak pelik lah. Kata Wan Faisal, kadar dividen 6.3% untuk kedua-dua simpanan konvensional dan syariah yang diumumkan KWSP Sabtu lalu sebagai tidak sesuai kerana menggunakan hampir keseluruhan pendapatan kasarnya. Kemudian, boleh pula dicakap, kerajaan bagi dividen tinggi disebabkan kritikan pembangkang yang semakin kuat ke atas pengurusan KWSP. Jadi, kerajaan gunakan cara tu untuk menenangkan para pencarum. Memang syok sendiri sungguh lah Wan Faisal ni. Kerajaan bagi lebih pada rakyat pun boleh lagi dikaitkan dengan diri dia sendiri. Sedangkan, tiada kena-mengena langsung pun. Hidap main character syndrome ke apa ni Wan Faisal? Dah habis modal nak main isu apa agaknya? Yelah, sebab isu agama tak ada, isu perkauman tak ada. Sebab tu sekarang nak tunggang isu ekonomi seperti KWSP ni lah pula. Tak penat ke bincang sesuatu yang dia tak pandai? Mandat KWSP memang untuk mengagihkan pendapatan tahunan kepada ahli-ahli kerana ia adalah daripada keuntungan yang telah diambil daripada pasaran. Apalah Wan Faisal ni? Memang dah dari dulu lagi KWSP bagi dividen kepada pencarum. Jadi kenapa pula Wan Faisal nak persoalkan? Patutnya pujilah. Benda yang betul, benda yang bagus, apa salahnya? Betul lah macam orang cakap, kerajaan ni bukanlah sempurna sangat. Tapi bila dilihat sangat sempurna apabila dapat pembangkang yang begitu teruk dalam sejarah Malaysia. Pelik sungguh rasanya kan? Masa Perikatan Nasional jadi kerajaan, boleh pula dikeluarkan 145 bilion tanpa rasa serba salah langsung. Dividen 9 bilion hilang begitu je sebab PN kuat kuasakan darurat. Bagi dividen tinggi, bising. Tak bagi pun bising. Mungkinkah Wan Faisal ada sindrom 26? Kalau tak bagi kepada pencarum KWSP, nak simpan buat apa? Tapi apalah sangat yang boleh diharapkan daripada menteri yang suruh cetak duit. Oleh itu, eloklah Wan Faisal ni ambil cakna tentang isu penduduk di Machang saja. Ya. Kenapa agaknya KWSP sanggup bagi dividen yang tinggi kali ini? Ini luar kebiasaan. Saya nak tanya juga, apakah kerana mungkin kritikan yang semakin kuat ke atas pengurusan pelaporan KWSP oleh pembangkang dan backbenchers kerajaan menyebabkan mereka cuba pacify para pencarum? Itu mungkin tanda soal yang kami nak tanya dan jawapan daripada KWSP.